Sofian? Oh, Sofian. Mana Hampi Sofian? Ha? Mana geng-geng PAS? Mana ketua pemuda PAS yang tunggang isu Hanayong ni? Ha? 400,000 bro, 400,000. Ni siapa nak tolong Prof Kangkong ni? Ha? Kena saman. 400,000 pemuda PAS. Mari ni aku nak beritahu. Ni anak pergi mana ni? Dulu masa Prof Kangkong kena tuduh Hanayong nak rosakkan akidah Islam. Hampa bukan main bersorak lagi. Siap buat demo lagi. Tapi bila tanya dah baca buku tu belum? Semua diam. Mahkamah dah putuskan. Fitnah. Kena bayar 400,000. Tu harga satu pembohongan besar-besaran. Satu fitnah. Mana geng-geng dulu yang belakang dia tu? Takkanlah time kena bayar, semua guide hilang. Tim Milo pun tak nampak. Tim Milo mana Tim Milo? Ni bukan saja-saja pasal duit aku nak bagi tahu dekat hampa. Ni bukti mahkamah kita adil. Tapi yang lebih penting sekali, universiti tak patut simpan pensyarah yang bangga dengan fitnah.